Minta maaf sebab apa? Banyak duit. Oh, dia nak Hari Raya. Wow. Cakap minta maaf. Okay, minta maaf Ilya sebab walaupun tak ada salah pun minta maaf lah. Dah. Yeay. Hai, Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So, kita orang nak ucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan batin. Uyut. So, tahun kali ni Akil raya berdua dengan Ilya dekat Pening. Biasa tiap tahun daripada kecil sampai Akil besar, Akil cuma beraya dekat Melaka. Tapi kali ni first time Akil beraya dekat Penang. So yang baru masuk, jangan betul like video ni, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Ting 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 ting. So kita punya tema raya baju warna apa ni? Pink. Baju ni supaya tak adalah nampak awam sangat, sebab takut ramai yang sama dengan baju kita kan. So macam ni okey kot. Cantik lah baju kita. So sekarang ni sebenarnya dah pukul 10. Kita dah balik solat raya. Lepas tu kita tak makan lagi, tak ada bermaaf-maafan lagi. Jom. So jom kita minta maaf dulu. Sini kita mana nak tak sini lah. Okay. So di sini Ilya kena minta maaf sebab Ilya banyak dosa. Kat sini ke? Akil pula minta maaf. Sepatutnya perempuan kena minta maaf ke bawah kan. Tapi tak apalah. Dia penat nak turun pakai skirt lagi kan. Nak turun naik tak apa. Kita nak memudahkan kerja dia buat YouTube. Okay. So cepat minta maaf. Dia minta maaf sebab apa? Cakap kuat sikit. Netizen nak dengar. Sebab minta maaf sebab selalu tak ada cakap dalam YouTube. Sebab selalu nak cakap dalam YouTube. Oh, itu kesalahan yang paling utama ya dekat dalam YouTube. Ilya paling tak nak bercakap. So itu salah satu dosa yang tak nak cakap dalam YouTube. So lepas ni kena cakap dalam YouTube lebih-lebih. Cakap boleh? Okey, dia cakap sekali lagi. Minta maaf sebab apa? Alhamdulillah. Tak makan lagi. Pukul kosong ni. Dah rasa macam puasa. Minta maaf sebab selalu jerit kat Akil betul. Walaupun Akil kalau nak dibandingkan Akil dengan Ilya, Akil lagi banyak menjerit. Tapi perempuan kena minta maaf. Okey lagi. Selalu Akil main game. Dia kacau Akil main game. Korang tahu tak, orang kalau main game jangan dikacau. So dia kacau Akil main game, lepas tu Akil kalah, Akil salahkan dia. Betul Akil. Jangan kacau saya main game. Macam tu. Okey lagi. Itu je lah. Lagi? Cukup. Okey lah, cukup lah. Yang dalam YouTube je lah. Okay. Dalam YouTube kita minta maaf. Sebenarnya kita dah minta maaf dah. Tak boleh lah. Ni kali ketiga dah minta maaf ni. Adalah bukan kali ketiga, kali kedua lah. Maksudnya yang pertama pagi tadi, subuh-subuh tadi Ilya dah minta maaf. Okay, kita orang dah salam-salam. Lepas tu yang kedua Akil pula minta maaf. Maksudnya mula Ilya minta maaf, tapi Akil pula minta maaf. Ni baru minta maaf dekat dalam video. Okay. Tak nak lepas kamera. Muah. Tak boleh tunjuk. Lebih-lebih semua tak boleh tunjuk. Ni semua dah YouTube. Okay, Akil pula minta maaf. Okay, Akil pula penat sebenarnya duduk jagung kat bawah. Okay, Akil minta maaf sebab Akil jerit-jerit kat Ilya. Kalau Akil jerit kalau Akil main game. Kalau main game Akil jerit. Sebab walaupun Akil tak salah, Akil minta maaf juga. Dah Akil minta maaf kalau paksa Ilya buat YouTube. Tapi Ilya dah janji nak buat YouTube dengan Akil. Dah dapat reward dah. Supaya dapat bel ayam. Okay, lagi Akil minta maaf sebab paksa Ilya main mengecun semalam. Tunggulah video mengecun. Akil tak apa lagi video mengecun. Nanti korang tengok. Lagi Akil minta maaf sebab Akil tak ada salah lah. Lelaki tak ada salah. Lelaki Selalunya perempuan ni lelaki. Yelah, Akil rasa kita ada salah. Sebab sepanjang kita kahwin, Ilya je yang banyak salah. Betul tak? 99% Ilya punya salah, 1% je salah Akil. Apa? Apa dia? Kalau
Korang tahu tak? Akil pergi keluar sekejap masa tu. Akil lupa bagi tahu dia. Akil nak pergi keluar sekejap dengan Abang Syah tengok rumah macam tu. Lepas tu dia kata Akil tinggalkan dia. Akil lupa. Akil kata Akil kat keliling taman je. Itu pun dia kata Akil tinggalkan Ilia macam tu. Itulah, minta maaf lah. Tu salah 1% je. Tapi tak ada salah apa sebenarnya. Dah. Yeay. So sekarang ni duit raya. Duit raya kita ada. Ini duit raya kita. So Akil nak bagi dekat mama abah. Lepas tu dengan adik Ilia. Kat bawah lah kejap lagi. Apa? Beg raya dia. Korang nak tengok beg raya ni. Yang beg dia minta. Dia kata reward sebab buat YouTube. Kerja keras. Kerja keras. Dia minta beg coach weh. Kalau ni kena kerja keras lah. Kerja keras dia buat YouTube dengan Akil. Lepas tu buat campaign. buat campaign, promo-promo itu ini. Okey. Ni lah reward lah. Boleh lah. So, duit raya nak yang mana? Nak warna pink. Nak warna pink? Okay, ambil. Pilih. Okey. Cuba buka. Unboxing duit raya Ilia. Tak boleh. Dah lah. Astagfirullahalazim. Okay, 1, 2, 3. Wow! My first duit raya. Yeay! Warna purple weh. Boleh bukan lah. Warna biru, bukan warna oranye, bukan warna hijau. Bukan warna oranye apa? Jingkos. Duit raya pertama Ilia. Yeay! So kita orang nak pergi bawah. Kita orang nak makan. Lepas tu ada minta maaf dengan mama abah. Abah yang dekat TikTok tu. Dan Mama Intan. Mari kita pergi kat bawah. Let's go. Bye. Bye belum habis. Okey, kita nak makan dulu. Ada Mama. Mama pagi-pagi dah masak macam-macam ni. Terapapam-pam-pam. Kita ada lemang, ada rendang, ada ayam sambal, nasi himpit, nasi tomato. Okey. So Akil makan ni lah. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada dah nawai itu. Sama dia dah tak ada dah. Itu masa bulan puasa je Akil buat video sebulan je. TikTok Akil buat sebulan. Korang ada tengok tak? Okay, so kita baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. So, mana abah? Abah belum siap. Tu abah. Abah TikTok kita. Tu dia. Hai, selamat raya. So kita rasa bismillah. Ni serunding ke Mama? Serunding. Serunding macam daging ke? Serunding dia buat sendiri buat sendiri. Cik Liza masak. Dia makan nasi pagi. Nasi tomato. Tupak palas juga. Macam Akil tak suka sangat tupak palas. Akil suka nasi impit. Dengan lemang okey lah. Okey lah. So sekejap lagi kita bagi-bagi duit raya. Okey. Kita orang nak makan dulu. Okey, ketua keluarga duduk dulu abah. Okey. Jadi Mama dipersilakan Cikgu Intan untuk memohon maaf kepada suaminya. Minta maaf ya bang. Terima kasih. I love you. Ilia, jangan gelak Ilia. Sebab kita pun tak ada macam tu. Kita tak boleh terjadi macam tu dalam bilik. Kita nanti kena kecam kan. Kita tak boleh, orang lain boleh. Okey. Minta maaf. Okey, next anak adik. Ya dulu. Ke kakak dululah, kakak. Bagi duit raya. Dapat duit raya. Dapat duit raya. Ilia? Okey, ini mempersilakan. Ilia kena rakam banyak ni. Kena banyak minta maaf kat abah ni. Ayah abah. Minta maaf betul-betul ya. Terima kasih bagi kahwin. Terima kasih bagi kahwin. Terima kasih jaga Oye. Apa lagi ya? Oye je. Cak. Oye cak tam betul apa lagi ya? Nanti juga. Ya. Dapat duit raya juga. Okey, minta maaf kat Mama pula. Kan Mama paling banyak dosa ni ya ni.
Sak, bagi Ya dulu. Bagi Ya minta maaf dulu. Lah. Mama kena duduk tepi. Okey. Ayah Mama. Tak apa. Dia nangis. Terima kasih. Tak keluar yang mata pun. Tak keluar air mata pun. Apa dah suruh nangis? Kakak Raya Mama. Minta maaf, minta maaf. Maaf, banyak salah. Salah apa? Senaraikan. 10. Macam-macam. Jaga baik-baik. Dengar tu. Patut ke jaga you. Alah, sama lah. Duduk ayah Mama sana. Kejap ambil dek mana hijau. Duduk raya. Duduk raya pula dah. Duduk raya. Terima kasih. Okey, dah. Pia Pina pula. Okey. Ni Pia Pina sebenarnya adik. Tapi dah macam kakak dah. Ini adik dia. Adik. Ilya dia nak jadi adik ke? Ui, banyaknya duit dia. Beg raya baru. Dah banyak Macam-macam dia dapat ni. Kan seronok Ni sebenarnya adik beradik Ilya ni kembar. Tapi kembar tak seiras lah muka dia. Tapi ada orang kata macam kembar kan. Macam kita orang rasa macam tak kembar sangat. Kalau orang yang jarang tengok mungkin dia rasa kembar. Jadi tiba-tiba dia nampak cerah pula. Hai. Muka dia cerah, dia nak masuk YouTube pula. Sebab tadi tak ada lighting kat dalam bilik. Okay. Minta kat gambar. Minta maaf. Allah. Awak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Accident bang. Lipstick tak waterproof. Astagfirullahalazim adik oi. Habis. Baru minta maaf dah kena minta maaf balik. Nasib baik Ilya pakai lipstick waterproof. Thank you. Maaf. Okey. Ni Akil pula. Ilya kena rakam. Ni lah. Tolong rakam kan. Okey. Raya abang, Mazli Batin. Minta maaf kalau ada salah silap buat TikTok sebelum. Terima kasih abang sebab sporting buat TikTok. Sport Rin tak macam Ilya. Ilya tak nak buat TikTok. Terima kasih abang. Raya. Minta maaf kalau silap. Nak duit raya. Apa? Selamat raya. Boleh ambil nak. Aku dapat duit raya. Terima kasih abang. Aku pun dapat duit raya. Mana Ilya? Sini. Selamat raya mama, abang Azhar Batin. Minta maaf salah silap. Ya, sama Mama pun. Terima kasih masak macam-macam. Terima kasih banyak-banyak. Beli raya kat sini. Minta maaf tersilap tu dapat. Tak ada silap apa. Silap masak tu. Pulang rasa. Terima kasih. Selamat raya. Terima kasih. Ni dia raya. Nanti raya mama. Terima kasih banyak sampai raya nak. Mama pun bagi aku duit raya tukar-tukar. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Tersilap. Raya. Ni kali berapa minta maaf kan? Keempat minta maaf. Okey, cepat. Tadi minta maaf tadi rehearsal dia dalam bilik tadi. Okey ni. Sebab tadi dia tak nak tunduk. Okey. Tak apa mama duduk je. Okey. Kena rakam muka Ilya banyak sikit. Okey, selamat hari raya. Selamat raya, minta maaf. Minta maaf sebab apa? Banyak duit. Minta maaf. Selalu cakap tak layak. Tadi baru cakap. Terima kasih. Terima kasih juga. Sudah ada raya? Okeylah kita orang. Ada lupa. Kita ada duit raya juga. Ilya ada dapat duit raya. So ni duit raya untuk Pina. Selamat hari. Ni Pina. Ni Pina. Selamat raya. Kita swap Okey, seorang satu jap. Okey, selamat raya. Selamat raya. Terima kasih juga. Best lah. Dekat Melaka Akil kena bagi je. Tak pernah dapat. Kat sini banyak dapat weh. Okey. Ilya minta maaf. Depa banyak salah. Rasanya Ilya banyak salah dengan adik dia. Minta maaf salah silap. Minta maaf lagi. Wow. Minta maaf apa? Tadi marah aku tau. Tudung sama-sama tak betul. Minta maaf sama. Minta maaf. Okey, ampun.
Minta maaf Pio sebab saya jerit kat Pio. Sama kita tantrum. Dia punya minta maaf, ayat dia senang je. Semua minta maaf sebab Sama-sama jerit. tantrum. Nah. Tak baca. Kena. Nah. Dia pun ada duit ayat juga. Dia tak bagi duit raya. Nah, ya. Ni orang bagi. Wow, dia bagi duit raya juga. Kiza. Mak ayah dia. Siapa kosong? Cek. Kita cek dia bagi duit ayat betul ke ni? Oh, dia dengan kakak dia je dia banyak berdendam Dengan adik dia okey lagi. Bagi duit Pio. Oh, ada duit ni. Dia tak scam. Oh. Oh, adik Okey. terima kasih. Selamat Hari Raya. Yeay, terima kasih mama abah. Selamat Hari Raya, mak Zai batin. Nak duit raya. Siapa lagi seorang yang saya. Salam dulu. Oh, dia pun nak duit raya. Wow. Cakap minta maaf. Okay, minta maaf Ilya sebab walaupun tak ada salah pun minta maaf lah. Dah. Yeay. Terima kasih. Warna pink. Oh, warna pink duit raya dia. Okay, dah. Sebenarnya tu duit akhir kot. Tak apalah. Janji dari Ilya. So kita ada banyak sambul kat sini. Baru satu rumah, belum banyak rumah lagi. So kita orang kejap lagi nak raya. Kita orang tak raya dekat sini, raya dekat Perak. Sebab mama dengan abah asalnya Perak. So duduk Penang. So kita nak pergi Perak kejap lagi berraya. Dah lah. Jadi terima kasih. Dia datang kat kapal photoshoot. Okey, kita nak photoshoot. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, Jangan lupa like, komen, like, subscribe, turn on notification. Titik. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.